kau akan rasa macam-macam lah keadaan kau kan. Macam mana salah satu stage apa, penggunaan stage kau. Kan. Itu penting lah. Abang belajar. Yes, aku belajar kan. Bagi aku sekarang SOG gempar SOG. Dia marking betul. Ini betul-betul yang orang bagi aku betul kan. Dan member-member band kawan-kawan aku yang dalam Selamat Bujana KLC kan pun banyak juga yang dah belajar marking untuk stage presentation semua. Itu sangat betul lah. Itu sangat betul, sangat cantik lah sebenarnya. Sebab bila kadang-kadang kita tak marking kan, kita main-main kan, humming tu semua. Itu yang tak lawa. Cuma bila dah ada macam ni, dah tahu connection dia nak ke mana, berhenti dia ke mana, itu yang penting. Sebenarnya aku dulu kan, aku pun tahu juga langgar sana langgar sini, mic jatuh kan, patah pula plywood ni orang. Tapi benda tu kan kau kena buat bro. Kau kena buat kan.